kali ni kita orang buat short trip. Short trip mencari pantai yang berdekatan dengan rumah kami, iaitu Al-Ukair Beach. So jom layan travelog aku. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, selamat malam untuk siapa yang menonton channel Zul TV. Zul TV pula. Channel Zul Story. So hari ni nak pergi mana Mi? Kita nak pergi ke Al-Ukair Beach. Al-Ukair Beach, tahu? Tepi laut, pantai. Pergi mana budak-budak? Pergi Bandar. Dari rumah ke pantai dalam sejam kot. Sejam lebih sikit. So tak ada apa rushing. Kita orang drive slowly, maintain, relax, santai-santai, matakan angin. Kanan ni jalan orang. Kanan. Oh, kan masuk. Apa? Salah jalan. Belah, kita di negara orang. Hari ni mem besar drive. Dia bagi dia biasa, bagi adik drive. Kenapa tak tahu? Pelik lah. Unta dalam bahasa Arab. Jagung pula. Jagung. Maka kita ingat unta bahasa Arab apa? Jangan lupa subscribe. Jamal. Apa lah adik ni? Camel. Mami. Camel tu punya ni sign. Itu depan sana. Dia tak adalah pokok sangat pun. Putih-putih yang anda boleh tengok dekat atas tanah ni, ni macam kristal garam. Kalau tengok depan-depan dia berkilat-kilat ni. Alright, kita dah sampai Ukair Beach. Tak ada orang kan? Adik, ada shop. Adik. Ada shop kudu-kudu. Okey, dah tengok pantai. Hari pun panas. Lain kali datang boleh camping. Kita bawa kemah, kita akan bercamping pula. Camping pula, okey. Nah. Okey. Approve? Minyak kereta sudah mau habis lah. Minyak kereta sudah mau habis lah. Sudah habis lah. Minyak dah isi, hati baru ada tenang. Sekarang mau pergi jalan balik. Mana satu? Makan apa tu? Makan apa tu? Makan apa tu? Naf.
Kita jalan sekejap kat luar. Apa ada ni? Ini tempat apa ni? Oh, okey. Dia sediakan tempat. Alright. Disediakan tempat macam ni untuk barbecue. Untuk barbecue ada tempat barbecue. Banyak sedia ni. Oh, ni berbayar ni rasa ni. Bayar ke? Bayar tak tahu lah. Sebab ada nombor semua siap. Rasanya tempat tadi tu tempat ni lah. Apa, kena bayar rasanya. So, sekarang kita pergi tepi pantai nak tengok. Panas babe. Uish, ada apa tu? Binatang apa itu? Itu penguin ke? Penguin dah? Memang tak ngam lah datang time-time sama ni. Time-time musim panas ni memang tak. Oh, cannot go babe. Malam mungkin okey. Sekarang pun pukul 1 tengah hari, terpacak matahari atas ni. Tapi nice lah pantai dia. Oh, ada jetty lah sana. Wow. Jom. Macam ni nak pergi sana? Tak boleh drive. Sana tu macam ada port jetty, fishing spot tu. Okay. Ada tempat best weh. Jetty memancing. Boleh mancing. Weh. Ya Allah. Weh, bestnya cantik weh. Macam Batak lah pula. Cantik memang cantik. Panas je. Panas je kantoi. Aku sekarang ada dekat hujung dek. Wow. Apa ni? Tengok weh. Baik doh. Seluas mata memandang. Ini bukan laut merah ni. Memang best. Yes, best memang best. Tapi itulah. Panas. Okay lah ni. Pantai dekat rumah. Sejam. Not bad. Oh Allah, cepatlah musim sejuk. Memang kita orang akan datang sini balik. Bestnya. Okey, sementara nak tunggu petang ni, kita orang cari pot dulu, lepak bawah pokok. Sejukkan kereta kejap, sejukkan badan, solat dulu. Lepas tu makan-makan sikit. Sementara nak tunggu petang. Katir. Step ni. Cari kain anak. هذا أبقى قال ما في مشكلة. والله ما دقيقة. ما في مشكلة شيل هذا؟ ما في كويس أكثر شيء. Allah. شوفك. Dapat kurma Tamar, baik punya. Fresh. أيوه. Ada fresh. Allah, ziyadah.
شوف أكل كيف كويس. على طول أكل ما في مشكلة؟ أيوة ما في مشكلة. هذا ما في ميديسين. ما في إيش؟ هذا ما في ميديسين. Oh ما في medicine. أيوة. هذا كويس. شوف. كويس. Ni sedap ni. Iya, lagi. Sedap ni. يعني أبغى تعلم. دقيقة حبيبي. يا اوكي شكرا. يعني أبغى تعلم ما في مشكلة. طيب. شوف، أنا بدينا. شكرا. Fresh. Dah boleh agaklah kelat. Ni kena lemon. Ya. Tak minta air, suci tak minta air sekarang. Tak. Berniaga. Buat berniaga. Ya, ni sedap ni. Ni. Dia dah start apa? Dah start ranom. Start manis. Lihat pula. Kita try yang ni pula. Try ni. Oh. Manis mat. Sedap ah. Ni sekejap. Aku suka ni. Baik weh. Disebabkan terlalu panas sangat, nak tunggu sampai ke petang. Aku rasa panas memang tak akan berhenti punya panas ni sampai ke malam tak silap. So konon-konon nak mandi laut, nak main air laut, kita orang cancel. Kita orang terus shoot pergi ke Damam, pergi ke Al-Khobar punya IKEA, pergi cari makan. On the way nak pergi ni, sandstorm pula tu. Okay. Kita dah sampai ke bandar Al-Khobar. Sekarang ni kita ternampak sesuatu. Kita ternampak bangunan Power Rangers. So nak tengok bangunan Power Rangers, saya tunjukkan anda bangunan Power Rangers. Akhirnya sampai juga ke Damam. Kita dah sampai dekat mana? IKEA. Pandai. Makan apa tu? Nafi makan apa tu? Makan steak. Wow, sedapnya. Puas hati dapat IKEA. Tanya dia. Best tak? Mau makan apa? Chicken tender and fries. And you? Bukan kepuasan. Steak and mashed potato. Steak and mashed potato. You like that? Daddy punya apa? Daddy makan kecap je. Daddy makan ni je, Dik. Dia cakap kita share. Ya ke? Dah habis makan dah. Dah habis dah. Kau nak dah Daddy makan Sure.
So lepas ni jalan-jalan sekejap dalam IKEA. Lepas tu nak pergi mana, dek? Kita pergi mall kat depan tu pula. Nampak? Di mall kat depan tu ada Toys R Us, ada Jarir. Kita dah penat dalam mall, dah siap makan di IKEA. Sekarang kita nak cari squishy viral. Sekarang nanti kita nak beli balik sampai nak Dah habis beli barang. Nak beli apa? Squishy. Lepas tu balik semula ke asal. Betul? Betul? Betul tak? So sini je lah kot video. Lepas ni naik kereta dia orang dah tidur. So saya akan sambung video ni dalam next episode. bye-bye. Bye bye. Jangan lupa Like, subscribe. Assalamualaikum. Come. Assalamualaikum.